Adakah sekeping sampul berisi RM100 cukup untuk membatalkan mandat rakyat? Dan sejauh mana satu video boleh menggoncang keputusan pilihan raya? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, arena politik Sabah sekali lagi bergelora apabila keputusan pilihan raya negeri bagi kerusi Dun Pintasan kini menjadi perhatian nasional. Isunya bukan sekadar kemenangan tipis, tetapi dakwaan serius berkait amalan rasuah pilihan raya yang dibawa ke mahkamah oleh bekas yang dipertua Dewan Rakyat Pandikar Amin Mulia. Saudara-saudara yang dihormati, dalam pilihan raya yang menyaksikan pertandingan 11 penjuru, calon bebas Fairuz Rendan muncul pemenang dengan majoriti 1,070 undi. Namun kemenangan ini tidak terlepas daripada persoalan apabila Pandikar memfailkan petisyen pilihan raya bagi mencabar keputusan tersebut atas dakwaan berlakunya amalan rasuah semasa tempoh berkempen. Hadirin yang budiman, petisyen tersebut difailkan melalui Peguam Sukumaran Vanu Gopal dengan menamakan Fairuz sebagai responden pertama, pegawai pengurus pilihan raya Peter Jiton sebagai responden kedua dan Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai responden ketiga. Asas petisyen ini bersandarkan kepada dakwaan pelanggaran peruntukan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 khususnya berkait amalan sogokan. Rakan-rakan penonton, antara bukti utama yang dikemukakan ialah keterangan seorang pengundi berdaftar berusia 23 tahun yang mendakwa menyaksikan satu kejadian di sebuah kemah kempen pada 23 November 2025. Menurut keterangan tersebut, Fairuz didakwa menyerahkan sampul mengandungi wang tunai RM100 kepada seorang wanita secara terbuka di hadapan beberapa individu lain. Saudara-saudara sekalian, dakwaan ini menjadi lebih signifikan apabila wujud rakaman video berdurasi kira-kira 1 menit 35 saat yang memperlihatkan pergerakan individu terbabit, penyerahan sampul, serta dialog yang didakwa berlaku ketika kejadian. Video ini kemudiannya tular di media sosial dan dilaporkan telah ditonton ribuan kali sekaligus mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penting untuk ditegaskan bahawa dalam konteks undang-undang pilihan raya, bukan jumlah wang yang menjadi ukuran utama, tetapi niat dan kesan perbuatan terhadap kebebasan pengundi. Undang-undang menetapkan bahawa sebarang bentuk pemberian dengan tujuan mempengaruhi undi boleh diklasifikasikan sebagai rasuah tanpa mengira nilai. Saudara-saudara yang dihormati, pihak petisyen berhujah bahawa perbuatan tersebut telah mencemari integriti pilihan raya dan berpotensi mempengaruhi keputusan akhir lebih-lebih lagi dalam pertandingan yang dimenangi dengan majoriti tidak besar. Justeru, Pandikar memohon agar mahkamah mengisytiharkan keputusan pilihan raya itu terbatal, serta memohon agar beliau diisytiharkan sebagai calon yang sepatutnya dikembalikan sebagai pemenang. Hadirin yang budiman, dari sudut lain, prinsip keadilan juga menuntut agar setiap dakwaan diuji secara teliti di mahkamah. Dalam sistem perundangan, dakwaan belum membuktikan kesalahan selagi mahkamah belum membuat keputusan muktamad. Fairuz sebagai responden berhak mempertahankan diri termasuk mempertikaikan kesahihan video, konteks kejadian serta niat sebenar di sebalik perbuatan yang didakwa. Rakan-rakan penonton, kes ini turut membuka perbincangan lebih luas tentang budaya politik wang dalam pilihan raya tempatan.
Walaupun penguatkuasaan semakin diperketat, isu sogokan kecil-kecilan sering dikatakan sukar dibuktikan, terutamanya apabila ia berlaku secara pantas dan melibatkan saksi terhad. Saudara-saudari sekalian, implikasi kes ini bukan hanya tertumpu kepada pintasan. Sekiranya mahkamah memutuskan untuk membatalkan keputusan pilihan raya, ia akan menjadi presiden penting dalam landscape demokrasi Malaysia, khususnya di Sabah, dan berpotensi memberi isyarat tegas bahawa sebarang pelanggaran integriti tidak akan dikompromi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama, kes ini juga menguji tahap kematangan politik masyarakat. Adakah rakyat menilai isu ini berdasarkan fakta dan proses undang-undang atau sekadar emosi dan sentimen politik? Disinilah peranan pengundi, media, dan institusi untuk memastikan perbincangan awam kekal berasaskan kebenaran. Saudara-saudari yang dihormati, apa jua keputusan kelak, ia harus dihormati sebagai sebahagian daripada proses demokrasi. Yang lebih penting, kes ini wajar menjadi pengajaran kepada semua pihak agar kempen pilihan raya dijadikan secara beretika, telus dan menghormati undang-undang. Hadirin yang budiman, satu lagi sudut penting yang wajar diperhalusi ialah beban pembuktian dalam petisyen pilihan raya. Mahkamah lazimnya menilai sama ada wujud hubungan langsung antara perbuatan yang didakwa dengan niat mempengaruhi undi serta sama ada perbuatan itu cukup signifikan untuk menjejaskan keputusan keseluruhan. Ini termasuk menilai kredibiliti saksi, keaslian rakaman video, rantaian bukti, chain of custody, dan konteks kejadian. Dalam banyak kes sebelum ini, keputusan tidak hanya bergantung pada kewujudan pemberian, tetapi juga konsistensi keterangan, ketepatan masa laporan polis, dan sama ada wujud corak amalan yang berulang sepanjang kempen. Rakan-rakan penonton, di sisi lain, kes ini turut menimbulkan persoalan tentang peranan penguatkuasaan pencegahan sebelum hari pengundian. Adakah mekanisme pemantauan kempen mencukupi? Dan sejauh mana pendidikan pengundi dapat mengurangkan kerentanan terhadap sogokan kecil tetapi berimpak besar? Tanpa membuat sebarang kesimpulan awal, perkembangan di mahkamah nanti akan menjadi penanda aras penting. Bukan sahaja menentukan nasib kerusi pintasan, malah memberi isyarat jelas tentang ketegasan sistem demokrasi dalam memelihara integriti pilihan raya di peringkat akar umbi. Jadi, apa pandangan Anda? Adakah dakwaan ini cukup kuat untuk membatalkan mandat rakyat di pintasan? Atau perlu ditunggu keputusan mahkamah sepenuhnya? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.